Selamat datang tuan-tuan, nak cari apa? Sekarang dengar ni, kenapa barang aku tak sampai-sampai lagi? Okey, cuba tuan bagi tahu dah berapa lama tuan tunggu? Lebih kurang dalam 2 jam. Dan nama barang COD. Kalau nak tunggu minimal, kena tunggu 2 hari. Itulah malah nak baca jadi bodoh sangat. Kau yang gelak tu apa hal? Kau bersamalah. Ya memang. Dengar ni, aku nak minta refund sekarang. Kalau tak, aku bagi minta 1. Kau nak ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini barang COD, bukan barang Foodpanda. Kalau Foodpanda memang cepatlah. Tak kira barang COD ke, barang Foodpanda ke. Yang penting kena cepat. Kau bagi refund sekarang. Kalau tak, aku tembak kau bagi pistol ini. Oh, patutlah kedai lain tak nak layan kau. Rupanya macam ni kau Awak tak betul. Lawak karut apa kau ini? Kau nak kena tembak dengan pistol ni ke? Kalau nak, mai sini. Kau ni dengar tak aku cakap ni? Ini kedai COD bukan kedai Foodpanda. Kau ni kalau nak pandai, kenalah belajar baca. Tak ada pilihan bisa RM1 kau tu. RM1 kau kata, aku boleh ni RM1 juta kau tahu tak? RM1 kau RM1 juta ke? Kau lah customer paling buruk sekali dekat sini. Nak sangat ke barang kau kan? Ni, aku sumbangkan ratus ekor yang dah 2 tahun ni. Radina, mampuslah kau. Lain kali mati je lah kau. Tak payah dekat sama aku. Aduh, laparnya aku. Ada pizza lah. Ada tulisan juga. Cika punya, jangan makan. Peduli apa aku? Kau diam, jangan buat bising. Weh, ayam katil. Si boy darat ni makan pizza kau Sini di kantin. Motor kau Wah, alamak, tolong. Plus 2. Nah, mampus plus 4. Kurang aja kau Weh, korang. Tengok ni, aku belajar skill daripada dark web. Skill ni berguna. Kau tengoklah nanti. First, letak ni dulu. Kita ambil klik. Lepas tu, 1, 2, 3. Alamak, Freddy! Ya! Uish, berat tu. Tolong pasang kakak aku, Set. Yalah. Pizza aku yang paling berharga. Tidak. Yes. Sorry, dia tak sengaja. Monty. Sini kau.